Okey geng, Assalamualaikum. Selamat pagi geng. Selamat datang ke YouTube channel Kuyi Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai dekat YouTube channel aku, siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku, dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan korang jangan lupa geng tekan butang subscribe. Okey geng. So hari ni nak try mancing kat sini lah geng. Ya, kat parit kat sini kan. Kalau korang tanya, dekat mana? Dekat depan kilang sarung tangan, dekat Cakap Jong ni. So try cari dekat sini lah geng. Try kas-kas kat sini. Semoga ada hasil, semoga mencakup lah. Kalau kata tak mau kat sini, tak ada kat sini, nanti kita tukar-tukar dekat spot lain. So geng, tanpa melengahkan masa, jom kita terus mancing. Bye. Okay geng, so hari ni macam biasa, baru balik kerja malam. Kita singgah sekejap kat tepi-tepi jalan ni kan. Ini pakai setup favorite aku lah. Macam biasa, Okuma Nemesis 612 LB. Line daripada Asuka Bravo 20 LB. Leader Buzen DFC dan reel daripada Shimano SLX 151 HG. Dan umpan pagi ni, air macam gelap-gelap macam ni kan, kita pakai umpan warna hijau. Okay, kita try umpan warna hijau dulu. Agak-agak kata nanti tak mau ke apa ke kan, kita tukar lah color-color lain. Kita pusing-pusing, kita tukar sampai mau geng. Alright, jom kita try. Kalau nampak ada boiling dia, boleh try baling geng. InsyaAllah ada dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Kan ada kan curut. Tak dekat pula. Kerumput pula. Tak kena kan. Tak kena pula makannya. Sekali lagi. Kali je ke? Tak kena kan? Tak kena lagi. Apa asyik makan tak kena ni kan? Oh, kena pun kan? Alhamdulillah. Ada dia geng. Dah berapa kali tak kena. Kena juga akhirnya. Boleh tapau ni geng. Boleh tapau ni guys. Tu dia geng. Besar juga kan. So aku nak tapau ni. Dapatlah seekor tapau. Alhamdulillah ada rezeki. So kita ambil, kita tapau. Baik.
Cakuk. Try lagi. Dekat sini balik. Oh, saiz. Ui. Oh. Besar kan? Allah Akbar. Besar ni kan? Oh, diam. Oh. Alhamdulillah. Macam tu je dia makan. Tapi saiz monster kan. Sekejap ya. Guys. Korang nampak tak? Besar gila geng. Kat situ makannya. Ni cakuk geng. Alhamdulillah. So besar macam ni kita tapau. Kena 2 kali tak kena. Yang ketiga kena. Cakuk kan? Tak. Release juga akhirnya. Curut sahaja kita release. Yang tadi yang makan tadi lain. Ni yang dia ni. Ada dia duduk dekat pokok ni geng. Itulah curut. Dia makan. Tak kan? Itu dia curut ni tadi. Uish. Umpan tak kena mulut geng, kena dagu. Sangkut bawah insan dagu. Baik.
Mana? Cakut ni curut. Baik, cakut. 2 kali baling lagi kat sini. Tak ada kita balik. 1 kali baling. Ada tu. Kering laskas. Ada dia kat pokok tu. Tak boleh laskas ni. Kau tengok hook terkeluar macam ni. Kat pokok ni. Ni dia laskas. Kalau ada makan. Okey geng, jom kita balik geng. Kita mancing lagi. Okey geng, so alhamdulillah tamatlah mancing untuk pagi ni. Alhamdulillah ada juga strike kan. Banyak juga strike. Curu-curu ada, yang besar pun aku dapat tapau 2 ekor yang besar. Alhamdulillah rezeki. InsyaAllah ada masa, ada rezeki nanti kita mancing lagi geng dekat spot ni. Okay geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa next video. Jom kita balik. Bye.